Salam sejahtera semua. Ketemu lagi dalam tutorial kali ini. Okey, untuk tutorial kali ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang timbul terbaru apabila website kita sekarang ni kat Facebook macam kena ban lah. Mungkin ada orang yang report, ada yang tak puas hati dia report website kita, ataupun mungkin ada affiliate kita yang melakukan spam. Jadi dia marah, dia dah buat report. Jadi website kita boleh kena sudah kena block bukan block, tapi dia keluar macam ni sekejap saya tunjuk Contohnya apabila kita nak klik direct contohnya kita buat link posting link direct kat sini www.marketbuilder.com. Kita klik sini, dekat link tadi tu dia akan keluar security alert, this link may be not safe Jadi ini yang menyebabkan traffic website kita hilang lah sebab orang akan return to previous page. Dia jarang dia nak pilih ignore sebab dah ada security. Alright. Jadi macam mana untuk mengelakkan perkara ni berlaku? Dan perkara ni kita cuba selesaikan. Kita dah hubungi sub URL ni untuk selesaikan masalah ni, tapi mungkin dia mengambil masa sikit lah untuk kita selesaikan masalah ni. Kita cuba selesaikan juga. Jadi untuk sementara waktu tu, dan ini adalah satu cabaran untuk kita lah, untuk kita lebih ke depan. Ianya masalah yang baik lah, problem yang good problem lah, masalah yang baik, yang mana bila kita timbul masalah macam ni, kita cuba dapatkan solution kita cuba dapatkan solution. Okay, cara terbaik untuk kita selesaikan masalah ni, kita jangan posting menggunakan link direct macam ni. Kita harus membuat satu cara dia, kita boleh gunakan satu laman web, iaitu bit.ly ataupun bitly.com. Anda boleh klik bit.ly ataupun bitly.com. Jadi ini adalah untuk shorten URL shorten URL iaitu maksudnya untuk kita memendekkan URL kita, ataupun kita nak hiddenkan URL kita. Hidden tu maksudnya kita nak sembunyikan URL sebenar kita. Kita gunakan bit.ly ni untuk sembunyikan URL kita. Jadi cara dia, pertama sekali anda harus mendaftar lah dengan bit.ly ni. Kalau anda belum ada akaun dia lagi, anda harus daftar. Macam saya ni, saya dah ada akaun. Saya terus login lah ke dalam akaun saya. Saya tak perlu daftar lagi. Jadi bila saya dah ini saya pendekkan cerita, saya dah daftar dan saya dah login lah Katakan saya nak submit link yang ni tadi ke bit.ly tadi saya copy link address ni. Kemudian saya pergi ke bit.ly, saya hanya right click dan saya paste dekat kotak yang besar ni dekat sini. Okey, ni okey. Yang ni tadi katakan silap Katakan saya ambil tadi. Saya ambil yang ni lah. Copy right click paste kat sini. Ni link asal dia, tapi bila dah dia pendekkan, dia dah shorten, dia akan keluar macam ni lah. Jadi tugas kita hanya ambil copy link ini dan kita buat posting semula di wall. Contohnya di sini. Katakan kita paste kat sini. Dan kita bila kita tengok hasil tunggu sekejap Okey, bila dah keluar thumbnail ni, kita boleh pilih lah. Okey, katakan kita nak pilih yang ni. Kita post lah, kita klik post. Dan andai kata orang klik link ini, betul, ataupun yang ini dia klik saja. Okey, dia tak akan keluar lagi security alert tadi tu. Jadi selesai masalah kita Jadi anda boleh tengok sekarang dia akan keluar web macam ni lah. Okey, jadi itu yang perlu kita belajar. Jadi bit.ly ni juga, selain daripada kita boleh guna untuk memendekkan link kita juga boleh track berapa ramai orang klik kita punya link yang kita posting tadi. Jadi ini yang dikatakan di samping apabila masalah timbul, sebenarnya kita dapat belajar sesuatu yang baru Jadi gunanya kita track berapa orang klik web kita ni adalah untuk kita tahulah promosi kita tadi berkesan atau tidak. Berkesan lah. Kalau kita tak tahu berapa orang klik pun masalah juga kita promote saja pun tak guna. Okey, selain daripada itu, jika anda mempunyai ilmu-ilmu yang lain, anda boleh belajar membuat landing page. Contoh macam sahabat kita ni, dia ada buat landing page yang cantik ni. Jadi ni landing page yang dia buat cantik, saya tengok guna.
Ini sebenarnya kita boleh belajar guna HTML je kan. Template kita boleh dapat banyak macam ni. Kita boleh belajar HTML ataupun kita boleh buat fan page. Dan kita boleh buat fan page dan kita gunakan fan page kita sebagai alat promosi kita dan kita tak gunakan link direct monkeyvideo.com ni. And jadi punca dia sebab kita terlalu ramai orang promote kan, affiliate free pun promote dan kebanyakan promote dia tak delete dekat sini wall. Sebenarnya cara yang sebenar untuk buat promosi, kita tulis something kat sini and daftar contohnya, kita tulislah ayat-ayat kat sini. Bila kita paste kita punya monkeyvideo kat sini, sepatutnya kita kena buang link ini dan klik sini, biarkan thumbnail di sini dan klik post. Tapi mungkin ramai terlepas pandang benda ni. Jadi bila banyak sangat link kita bertebaran dekat Facebook, jadi mungkin ada orang yang tak puas hati, dia report ianya sebagai abuse ataupun spam lah. Jadi kita sekarang ni dah kena diambil tindakan lah kan? Dan kita cuba selesaikan masalah ni. Jadi buat masa ni gunakan teknik ini untuk kita teruskan promosi kita. Okey? Sekian, terima kasih.